Hai semua, pada hari ini saya ingin menunjukkan cara mengikat tali leher. Semoga anda mendapat manfaat daripada video ini. Sila tonton sampai habis. Okay guys, pada hari ini saya ingin mengajar anda macam mana nak ikat tali leher. So sekarang ini saya nak memperkenalkan anda yang tali satu ini yang pendek adalah tali satu, dan yang tali yang panjang ini adalah tali yang kedua. Okey, saya ulang lagi. Yang tali pendek ini adalah tali satu, dan tali yang panjang ini adalah tali yang kedua. Okey, step yang pertama, sekarang ini kita akan buat huruf X. Tetapi yang tali satu ini kita akan letak di belakang. Macam ini. So tali yang di kedua kita tali satu ini kita buat macam X, tetapi tali satu kita letak di belakang tali yang kedua. So maksudnya tali yang kedua itu di hadapan. Macam ini. Okey, step yang kedua, selepas kita buat huruf X, kita akan buat satu pusingan ke belakang dan masuk ke lubang ini. So tali kedua ini kita bawa dan masuk ke dalam lubang ini. So kita tarik. So make sure kita aturkan dia sikit. Okey, sudah. So bentuk dia akan macam ini. Okey, saya akan ulang balik. Step yang kedua, kita akan masukkan tali yang kedua ini ke dalam lubang yang kita dah buat di sini. Okay, so kita bawa masuk ke dalam. So kita tarik. Tali itu akan menjadi seperti ini. Okay. Okay, selepas itu step yang ketiga, selepas kita masukkan, kita buat satu pusingan ke belakang. Maksudnya ke belakang ini. So tali kedua kita bawa masuk pusingan, kita lipat di sini, masuk pusingan ke belakang dan masuk ke sini. Saya ulang balik. Step ketiga. Sebentar. Okey, step ketiga, kita pusingkan dia ke sini, ke sebelah kiri. Bentar. Okey, tahan. So dia pergi ke sini. Selepas itu, selepas kita buat ke kiri, kita akan masuk dia macam step yang kedua. So step kedua dari sini melalui atas dan kita masukkan ke dalam ini. Okey, saya ulang balik. So kita akan buat step yang kedua, dan kita masukkan tali kedua ini ke dalam sini. So kita tarik. So tali itu akan menjadi seperti ini. Okey, selepas itu kita akan pusingkan. Tadi pusing ke belakang, tapi ini kita pusing ke kanan melalui depan. So kita macam ini. Saya ulang balik. So dari kiri ini kita akan pusingkan ke kanan, tetapi melalui hadapan. So pusingkan. Okay, selepas itu
step yang terakhir, kita masukkan tali yang kedua ini ke lubang ini tadi melalui bawah. So kita masukkan dan terus ke hadapan. Saya ulang balik. Selepas kita buat pusingan ke hadapan tadi, kita masukkan tali yang kedua melalui bawah di dalam lubang ini. Oke. Step yang terakhir, kita akan masukkan tali yang kedua ini ke dalam pusingan hadapan ini tadi. So, kita masukkan. Lepas itu ditembus ke sini. Dan kita tarik saja. Kita atur dalamnya. So, necktie ini dia ikutkan ketinggian ataupun leher seseorang lah. So, kalau sudah jadi, kita akan tarik atau buat bagus-bagus. Lepas itu tali satu ini tadi pastikan dia tidak termasuk dalam inilah, sebab kita nak atau necktie ini untuk tarik pergi sini. Oke, itu dia fungsi inilah. So tadi, selepas itu kita atur dia dengan bagus. Selepas bagus, ini sudah siap lah. So dia akan jadi macam ini. Oke. 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 So dia akan jadi macam ini. Oke, sekian itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.